warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norayuni binti Muhammad Faizu dari unit Bahasa Melayu 2. Hari ini saya akan menerangkan satu aktiviti yang sangat penting dalam asas literasi bahasa untuk tahap 1, iaitu aktiviti menyuai padan huruf besar dan juga huruf kecil. Jadi aktiviti ini akan membantu mereka untuk mengenal pasti huruf besar dan huruf kecil dengan betul. Jadi, kita tahu murid tahap 1 ni mereka masih lagi keliru tentang huruf besar dan juga huruf kecil. Sebagai contoh, huruf B besar dan juga huruf B kecil. Kedua-dua bentuk mereka adalah berbeza, tetapi bunyi yang sama. Jadi, aktiviti ini akan menerangkan bahawa setiap huruf besar pasti ada pasangannya huruf kecil. Jadi, dari segi pelaksanaannya pula, guru perlu menyediakan satu set induksi. Tetapi pada awal permulaan kelas, guru perlu menyanyikan lagu ABC bersama murid-murid dahulu. Seterusnya, guru akan memberikan kad secara rawak yang mengandungi huruf besar dan juga huruf kecil. Jadi, murid perlu mengenal pasti sama ada huruf itu huruf besar ataupun huruf kecil untuk mengenal pasti kefahaman mereka terlebih dahulu. Selain itu, guru juga boleh menampalkan huruf besar di papan putih dan memberikan kad huruf kecil kepada murid-murid untuk memadankan huruf besar dan juga huruf kecil di papan putih di hadapan. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berkumpulan dan juga individu atas kehendak guru tersebut. Jadi, aktiviti suai padan huruf besar dan juga huruf kecil ini bukan sahaja membantu mereka untuk mengenal pasti perbezaan antara huruf besar dan juga huruf kecil, tetapi dapat meningkatkan fokus mereka untuk membaca perkataan-perkataan yang mempunyai huruf besar dan juga huruf kecil dalam ayat tersebut. Hal ini dapat mengelakkan keraguan dalam menulis sesuatu ayat, kerana kita tahu dalam satu ayat hanya huruf di hadapan sahaja huruf besar dan selebihnya adalah huruf kecil.